Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Seri Medang, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Seri Medang, Kota Putera, Besut ini. Saya Abu Bakar bin Hussein, Pengurusi JPKK Seri Medang. Saya banyak-banyak terima kasihlah pihak Muslim Malaysia. Penerima yang pertama iaitu Encik Mak Daud bin Hussein, berumur 60 tahun, mempunyai isi rumah seramai 6 orang. Kerja beliau hanyalah mencari lokan di sungai untuk menampung keluarga beliau dan anaknya yang masih bersekolah seramai 4 orang. Penerima yang kedua iaitu Puan Saudah binti Talib, seorang warga emas berumur 74 tahun, punya isi rumah seramai 3 orang. Beliau mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga penyakit saraf sejak 20 tahun yang lepas. Penerima yang ketiga iaitu Puan Saudah binti Abdul Rahman, seorang warga emas berumur 72 tahun, mempunyai isi rumah seramai 12 orang. Beliau mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol sejak dari 4 tahun yang lepas, menyebabkan beliau tidak dapat berjalan dan beliau hanya menggunakan kursi roda untuk berjalan. Penerima yang keempat iaitu Puan Zainun binti Abdullah, berumur 68 tahun, mempunyai isi rumah seramai 6 orang. Beliau mengidap penyakit kencing manis yang mana jari kakinya telah dipotong sejak 9 bulan yang lepas. Penerima yang kelima iaitu Puan Faridah binti Daud, seorang ibu tunggal berusia 52 tahun, mempunyai isi rumah seramai 7 orang. Beliau juga mengidap penyakit kencing manis. Penerima yang keenam iaitu Puan Fatimah binti Hussein, berusia 59 tahun, punya isi rumah seramai 5 orang. Beliau merupakan seorang ibu tunggal dan mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. Penerima yang ketujuh iaitu Puan Rohani binti Yusof, seorang ibu tunggal berusia 47 tahun, mempunyai isi rumah seramai 6 orang. Beliau mencari lokan di sungai untuk keperluan mereka sekeluarga. Penerima yang ke-8 iaitu Cik Nur Samzuliana binti Muhammad Lazim, berusia 40 tahun, mempunyai isi rumah seramai 5 orang. Beliau tinggal bersama adik-beradiknya sejak kematian ayahnya dan juga maknya sejak 3 tahun yang lepas. Dan beliau juga menjaga adiknya yang istimewa. Penerima yang ke-9 iaitu Puan Cik Maimun binti Ismail, berusia 66 tahun, mempunyai isi rumah seramai 3 orang. Beliau merupakan seorang suri rumah di mana beliau juga menjaga suaminya yang mengidap penyakit ketumbuhan di dalam hati sejak 3 tahun yang lepas. Penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 iaitu Encik Zalani bin Zahari, berusia 44 tahun, mempunyai isi rumah seramai 4 orang. Untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga, beliau hanya bekerja mencari lokan di sungai-sungai untuk menampung keperluan keluarga mereka. Diharapkan kota infak yang diterima bagi penerima-penerima program ziarah Mahabah hari kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah Mahabah hari kali ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabah hari kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.